alamak tak apalah, saya tak naklah mention siapa yang lambat tu. Saya rasa dia tahu siapa yang lambat. Sebab kelewatan tu bukan sekali dua, dia almost every day. So saya harap dia jadikan tu sebagai pengajaran supaya dia tidak lagi lambat di masa akan datang. Tapi macam apa lagi saya takkan beritahu. So dia sekarang tengah berlakon bersama Fasha lah. Salah seorang pelakon lah, tapi saya tak nak mention nama dia. Saya anggap apa yang saya tegur di status WhatsApp, dia orang baca kat status WhatsApp, agar dia orang boleh jadikan itu sebagai pelajaran untuk tidak melakukan perkara yang sama lagi. Sebab lewatannya bukan sehari, almost every day, dan berjam-jam lewatnya, sejam, 2 jam. Jadi tak baik lah. So rasanya lepas ni harap-harap dia lebih tahu untuk menjaga waktu dan menghormati orang lain. Kalau dulu, zaman dulu Fasha boleh kat social media, tapi kali ni Fasha ni meluahkan teguran itu dalam WhatsApp sahaja. Itu pun dia dapat tahu, orang pertama yang WhatsApp saya. Tapi saya tak nak mention siapa lah. Tapi Fasha ada bersemuka ke meluahkan berita perkara individu tersebut? Ada orang lain dah tegur dia bagi pihak production. Saya pasti, dan saya tak nak mention nama dia siapa sebab dia seolah-olah takut nanti menjejaskan privasi dia. Tapi of course warga produksi tahu siapa. Macam pelakon Q Haidar dalam podcast pun dia ada kata dalam dulu pun ada je pelakon yang terlambat, tapi sekarang pelakon tu dah tak ada. And dia pesan kalau pelakon baru nak pelakon lama jaga respect. betul, disiplin komitmen adalah perkara yang nombor satu harus diambil kira, yang harus diutamakan. Once you jaga disiplin komitmen you, tiada siapa boleh menjaga orang itu je. Sebab lihatlah saya rasa saya masih lagi berada di sini adalah kerana disiplin dan komitmen yang saya pegang, prinsip saya yang saya pegang dan itu sampai sekarang. Jadi kepada pelakon tu, teguran tu adalah untuk supaya dia menjadi lebih baik, dan teguran tu hanya dalam WhatsApp je tau. Kalau dulu Fasha mesti minta dalam, kalau dulu dalam Twitter, dalam Twitter. Tapi sekarang Fasha lebih tenang, Fasha tegur tu dalam WhatsApp je. Dan harap-harap dia jadikan sesuai macam ni. Macam mungkin bagi Fasha apa yang membuatkan pelakon sekarang ni lebih selesa untuk datang lambat tanpa rasa bersalah? Adakah pihak produksi sedikit berlembut cara bermain dalam? Kita tahu sebab macam-macam kita disiplin. Orang yang tak ada disiplin tak tahu kenapa. Apa nanti dia pun tak tahu. Tanya dia.